Ramai abang-abang yang dah bertahun layan Cik Tom cakap benda yang sama. Aku nak berhenti, tapi badan tak tahan. Menggigil, sakit urat, mata berair, otak rasa kosong. Itu tanda saraf abang dah lencun dengan air hijau. Bukan mental je, fizikal pun dah mula rosak bang. Sebab tu abang perlu ikhtiar dengan pangkal jalan. Dalam ni ada rahsia akar sulur bayu dari hutan Banat. Fungsi dia bukan magic, tapi dia bantu tenangkan balik sistem saraf yang dah kacau tu. Dia bantu tubuh buang racun sikit demi sikit supaya simptom macam menguap melampau, kaki kejang dan cepat marah tu makin reda. Abang akan rasa lebih tenang dan kembali normal tanpa perlu bergantung pada benda tu lagi. Cara amalkan senang sangat. Makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Dapatkan balik maruah abang. Fokus kerja dan kasih sayang keluarga yang makin jauh tu. Biar orang puji abang sebab berjaya berhenti, bukan kutuk sebab ketagih. Ikhtiar sekarang sebelum terlambat.